Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan satu soalan. Soalan situasi. Soalan ini yang berbunyi, seorang murid tahun 2 boleh membaca ayat mudah dengan lancar, tetapi tidak dapat menjawab soalan kefahaman dan tidak dapat menulis ayat dengan lengkap. Okey. Pada pandangan saya, murid tahun 2 ini dia pandai membaca. Jadi peringkat literasi membaca murid tersebut adalah berada pada peringkat literasi membaca mekanik. Kenapa? Kerana murid dalam situasi tersebut, murid membaca dengan lancar tetapi tidak memahami maknanya. Ini menunjukkan murid hanya menguasai kemahiran menyebut dan mengenal perkataan, tapi belum menguasai kemahiran membaca secara kefahaman. Okay. Untuk literasi menulis pula, Azhari? Pada pandangan saya lah kan, berdasarkan situasi murid tahun 2 tadi, peringkat literasi menulis, murid tu boleh dikategorikan sebagai peringkat menulis mekanis. Yang mana beliau masih belum melangkah ke peringkat penulisan kreatif. Walaupun murid ini lancar membaca, terdapat jurang yang besar antara kemahiran teknikal, iaitu membunyikan huruf dengan kemahiran kognitif dalam memahami dan membina ayat. Jadi di peringkat ini juga murid berada pada tahap di mana koordinasi motor dan kemahiran mengenal huruf sudah mantap. Namun ia bersifat robotik. Jadi ciri-ciri peringkat menulis mekanis ni, murid tersebut mungkin boleh menyalin ayat dengan kemas tetapi tidak tahu apa isinya. Apa maksud dia? Ya, betul. Jadi isu utama dalam peringkat ini ialah murid tersebut hanya menguasai aspek teknikal menulis, iaitu hanya mampu membentuk huruf dan mengeja tetapi gagal dalam aspek fungsional dalam menyampaikan idea. Jadi saudara Arif, pada pandangan anda, apakah masalah utama penguasaan literasi yang dapat dikenal pasti? Pada pendapat saya, masalah utama penguasaan literasi yang berdasarkan situasi ini ialah murid tidak memahami bacaan tersebut. Murid hanya menyebut perkataan tanpa memahami maksudnya. Selain itu, murid itu juga mempunyai kosakata yang sangat terhad kerana beliau sangat tidak tahu makna, jadi susah untuk menjawab soalan. Dan yang terakhir ialah tidak mahir membina ayat. Murid tersebut sekadar membaca tetapi tidak tahu susunan ayat yang betul, yang sepatutnya. Jadi pada pendapat Akilah, apakah cadangan yang sesuai untuk aktiviti bagi murid ini? Baik, jadi saya akan bagi satu contoh yang guru boleh buat aktiviti tersebut dalam kelas. Aktiviti tersebut ialah bacaan berpandu. Sebagai contoh, guru membaca teks petikan bersama dengan murid dan guru berhenti pada sesuatu bahagian dan menanyakan soalan seperti siapakah watak utama dalam teks tersebut. Dan murid dikehendaki untuk menjawab soalan tersebut sebelum menulisnya di atas soal kertas. Okey, aktiviti ni dapat membantu murid bagi memahami isi sebelum menjawab soalan bertulis. Okey, bagaimana pula dengan Baria? Untuk aktiviti bagi menulis, iaitu bina ayat menggunakan gambar. Guru menunjukkan gambar, contohnya suasana di taman. Guru beri rangka ayat, contohnya Ali sedang, tempat kosong, di tempat kosong. Murid melengkapkan ayat. Jadinya secara berperingkat murid membina ayat tanpa rangka. Antara tujuannya untuk menghubungkan idea dengan visual. Okay, itu sahaja untuk sesi kita perbincangan pada hari ini. Terima kasih semua untuk memberikan kerjasama yang baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.